Di sini adalah kawasan kemah, sebab itu nama masjid ni Masjid Arish. Arish maksudnya kemah. So masjid kemah. Kemah siapa? Kemah Rasulullah SAW. Okey, masa peperangan Badar, kemah ada sebiji aja yang Rasulullah belakang ni. Okey, ni masjid ni. Sebab berdekat dengan kemah Nabi tu ada perigi. Perigi itu nama perigi Badar. So perigi Badar dengan kemah Nabi, sekarang ni masjid ni lah. Boleh faham? Adapun para sahabat, sebab mereka tak ada persiapan nak perang macam tu, mereka hanyalah datang tu untuk bermalam berbumbungkan langit sahaja. Okey? Dalam Al-Quran sambung ayat tadi, ketika malam yang mereka para sahabat rehat, esok nak perang, malam tu turun hujan renyai. Tu saya duk kata itu, bila kita duk hujan sana sini, kita cicik, ya Allah, awak duk sama ni dalam Quran. Sebab selama kami duk mengulang main sini, tak pernah dapat suasana macam tu. Dapat sejuk gedi, dapat terik begini. Kan para sahabat tak plan pun nak perang, semua pi ikut Nabi sebab nak kepung, ambil barang balik, nak balik. Dia tak perlu pun orang ramai kepung je lah. Tetapi bukan bermaksud Nabi plan nak kalah, tidak. Just Nabi nak tunjuk, kata aku main nak ambil barang aku balik. Tiba-tiba ketika sampai di Rauha, spy bagi tahu, kata tentera daripada Mekah, maksudnya ramai, belum 1000 ramai. Jadi Nabi mula bertanya, macam saya cerita tadi, para sahabat reply, maka Nabi pun semangat. Maka ayat last sekali daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari, dia kata apa? Siru ala barakatillah. Biasa dengar kan orang tua-tua cakap kat kita kan, siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Itu tu dalam hadis para sahabat kata, ya Rasulullah, siru ala barakatillah, kita akan berjalan dengan keberkatan Allah. Nabi kata, aku suka hamba, siru ala barakatillah. Nabi pun cakap benda yang sama. Jadi daripada Rauha berjalan kaki nah, bukan naik bas. Kalau naik bas pun dia pusing sampai 25 minit. Bas siapa tak tahu. Bagi kita. Bayang depa jalan kaki lagu mana. Daripada Rauha tadi mai sini. Sampai sini Nabi dengan para sahabat mai ke kawasan sini. Tengah duduk nak cari. Sahabat tanya, Nabi, yang ni wahyu ke perancangan? Nabi kita tak boleh rancang. Ini tak ada, dia bukan wahyu, boleh. So seorang sahabat nama dia siapa? Hubbab bin Munzir. Dia kata, Nabi, kalau ikut perancangan aku, lebih baik kita conquer kawasan ada ayak. So perang kalau tak ada ayak bahaya. So Nabi terus buat kat sini. Kita kata kita duduk sini, tapi tak bina kemah lagi. Mailah orang musyrikin Mekah 2 orang daripada sana mai cari ayak. Tengok Nabi tak tangkap, Nabi turun dengan dia, Nabi tanya, dia ni siapa? Dia beritahu dia tukang masak. Nabi kata, masak dari sana. Sekali masak berapa banyak? Dia kata, kami masak 10 ekor unta. So bila abang kata 10 ekor unta, Nabi tahu, 1000 orang ni belah sana ni. So Nabi boleh baca. So now Nabi tahu, Nabi let go dia. Sebab Nabi ajak kita perang dalam keadaan beradab. Dia orang dapur. Pukul dia apa? Dia lepaslah dia. Yang belah sana ni mai 1000, kuda saja 700. Kuda saja. Sini kuda apa? 3 ekor. Punyalah kata tak ada apa ni belah sini ni. Sana dengan menyanyi dengan kenduri. Dalam Al-Quran dia cerita malam tu berlaku apa? Malam tu hujan renyai dekat sini. Pasal apa hujan renyai? Saja nak apa? Kan kita ni pasiak. Kalau dia hujan renyai, jadi dia jadi macam padat, betul tak? Dia jadi macam padat. Sebab nak bagi orang Islam semua kukuh. Sana ribut dalam Quran tu. Ribut. Depa tak lena malam duk pegang kemah. Punya tak rehat depa malam tu. Esok pagi, sekejap saya bagi tahu dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dah bagi tahu kat semua tadi. Dia Rauha
Allah ilhamkan kepada Nabi, wahyukan Nabi. Nabi ambil tongkat Nabi, Nabi tanda di tanah. Dia ni mati di sini. Gambaran sini ya. Nabi tanya, dia ni mati sini, dia ni mati sini. Abu Jahal mati sini. Umayyah bin Khalaf mati dekat sini. Utbah mati dekat sini. Syaibah mati dekat sini. Al-Walid mati dekat sini. Nabi tanda. 70 orang yang mati tu Nabi tanda. Tapi yang nak kata Nabi ni, ya Allahu Akbar, malam tu sebab hujan ranyai, sahabat semua tidur. Nabi masih lagi sujud sembahyang. Nabi dekat sini, ridak Nabi tu Nabi letak atas ni bau. Nabi berdoa. Certain waktu Nabi angkat tangan Nabi tinggi berharap. Nabi punya ridak tu jatuh. Sayyidina Abu Bakar angkat balik, letak lagi. Nabi berdoa, jatuh lagi, angkat lagi. Sampai terlalu banyak kali Sayyidina Abu Bakar sampai pegang bau Nabi. Ingat banyak kali pada para sahabat dengan Nabi. Bukan macam kita 3 kali dah banyak lah. Yang ni bukan. Jadi banyak. Sampaikan dia pegang, Nabi, rasanya Allah bagi kita menang dah. Allah bagi kita menang dah. Tapi Nabi punya tangan masih lagi stay kekal untuk baca doa. Ini luar biasa Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi bukan macam kita. Kita, maaf kalau saya sebut, kita dah buat perancangan cari Allah untuk suit perancangan kita. Contoh, kita dah susun strategi tu. Macam mana nak bagi jadi? Kau kena minta ke Allah. Baru kita, ya Allah, tolong bagi jadi. Bukan kita kata, ya Allah, aku nak buat benda macam ni, ilhamkan aku macam mana aku nak buat daripada awal. Kita tak bubuh Allah daripada awal, kita selit Allah masuk dalam. Nabi tak, Nabi, aku ada Allah. Aku baca doa minta ni sebab Allah suka aku buat benda ni. Perancangan Nabi susun. Tapi Allah tu dulu. Allah tu luar biasa ni, dahsyat lah yang ni para sahabat. Jadi bila Nabi dah duduk beribadah, esok siang Nabi susunkan barisan. Saf pertama adalah orang-orang yang memanah. Saf kedua adalah orang yang lembing. Saf ketiga adalah orang yang pakai pedang. So yang panah depan, yang belakang di sini adalah lembing, belakang sikit adalah orang yang pakai pedang. Okey, berdepan dengan 1000 tentera. Bila sampai saja depa sana, maka diserukan, bawa keluar hampa punya 3 orang yang paling kemas sekali. Jadi keluarlah 3 orang Ansar. Sebab orang Ansar yang paling ramai, orang Muhajirin sikit lah. Orang Ansar keluar 3 orang. Quraisy punya sombong. Sebab tu saya pesan semua kita dekat sini, sombong belagak jangan ada. Sebab sampai kesudah nanti cerita Abu Jahal, sampai kesudah dah terbaring dan ingin nak kena pancung, pun masih nak sombong dengan Nabi. Jangan kita semua jangan ada yang untuk wa'ayazubillah. Sombong ni layak untuk Allah. Jadi dia berkata apa? 3 orang ni kami tak kenal. Ni bukan keturunan mulia. Dia cakap lagu tu. Bawa keluar Quraisy baru kami iktiraf. 3 orang ni reverse balik masuk, barulah keluar yang 3 yang kita tahu cerita dia. Siapa dia? Di tengah-tengah ni Sayyidina Hamzah, di sebelah sana Sayyidina Ali karamallahu wajah, di sebelah sini Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith. So mereka berdepan dengan siapa yang 3 musuh punya champion. Tengah-tengah adalah Syaibah lawan dengan Sayyidina Hamzah. Sebelah sana Al-Walid bin Utbah lawan dengan Sayyidina Ali. Di sini bapa dia yang hujung tepi ni, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adik-beradik. Ini Utbah punya anak dua ada sebelah sini. Al-Walid lawan dengan Sayyidina Ali. Utbah lawan dengan Ubaidah bin Al-Harith. Lawan Sayyidina Hamzah, saya kata tak payah habaq lah, itu dah memang champion, semua orang tahu. Sayyidina Ali, saya bagi gambaran sikit. Dalam peperangan Khaybar, boleh ingat? Yang ni peperangan Badar. Yang ni peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, Sayyidina Ali pakai perisai berperang. Bila perisai dia dipukul sebab terlalu ramai tentera ketika itu, Yahudi ni Khaybar ya Yahud, orang Yahudi, Jaishu Muhammad saufa ya'ud tu kan. Jadi bila pecah perisai dia tu, Sayyidina Ali nak benteng tak ada, dia ragut pintu gerbang. Dia bubuh tangan dia dalam tu, dia bawa pintu gerbang sampai tu lawan lipat. Dan hasilnya ketika perang Khaybar, orang Islam memang menang. Jadi Sayyidina Ali dah habis perang, dia lempar pintu tadi tu ke tepi. Tentera Islam yang lain nak angkat pintu gerbang, 10 orang tak terangkat lagi. Ini sabit dalam sejarah. Cuba bayang sebelah tangan Sayyidina Ali tu macam mana. La ilaha illallah, kuat ya amat. Jadi tuan-tuan Al-Walid selesai lah. Habis mati. Hang lawan dengan Sayyidina Ali kerana nasib hang lah. Ya khalas, habis. Sini, habis.
Sayyidina Hamzah habis. Cuma Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith dia ada sedikit ralat, dia ditikam, dia jatuh, dia tak mati, tak syahid. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hamzah tolong tahan pedang tu dan dia bunuh orang, iaitu Utbah bin Rabi'ah, dia pun mati. Bila 3 tentera sana mati, sana terdiam seketika, mula dah bercakap, dah jejerit, dia marah. Yang sana bila marah, yang sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bila jadi lagu tu, sana gerak. Abu Jahal kata serang, baik, baik. Bila sana mai, sini kan 313. Hak mati sana baru 3 orang. Hak sini ada berapa? Yang sahabat yang ni dah bawa dah Ubaidah bawa masuk dalam kemah dah. Ubaidah bin Al-Harith, Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith. Jadi sana duk main perang, sini duk standby dengan panah. Panah pergi. Jadi ialah berapa banyak sangat boleh buat lagu tu. Tentera aku duduk dekat Nabi kita. Nabi setiap kali nak perang ni, Nabi turun, Nabi cek sahabat, Nabi naik balik atas, Nabi semayang balik. Itulah kerja Nabi. Semayang sebelum nak perang tu. Dah dalam genting tu, Nabi masih duk angkat tangan. Nabi angkat tangan Nabi minta. Okey, sekejap. Sekadar nak cerita. Kan aku susun soft tu, Nabi ambil anak panah, Nabi garis kat bawah ni, nak make sure sahabat semua lurus. Tengah Nabi garis tu, ada seorang sahabat dia keluar, dia ke hadapan. Nabi duk tarik itu, dia pergi depan. Jadi Nabi sampai kat dia tu, Nabi ambil anak panah tu, Nabi tolak dia ke belakang. So dia kena tolak. Siapa dia nama dia? Dia lah yang saya abang tadi, nama dia Sawab bin Ghaziyah. Cuba sebut. Sawab bin Ghaziyah ni pasal apa nama dia kena ingat dalam perang Badar? Dialah yang ketika Nabi 7 hari lagi nak wafat. Kan Nabi kumpul, okey, kan semua orang Nabi Masjid Nabawi dah boleh imagine. Okay, cuba imagine dah masuk masjid dah kan. Kubah hijau atas ni, kalau kita menghadap kiblat, dia kubah hijau. Lepas tu ada raudhah tepi dia, betul? Situ tu masjid Nabi lah. So dalam kawasan tu, Nabi duduk kat mihrab depan tu, Nabi tanya kat sahabat, saya ni dah tak larat sangat dah ni. Adakah saya hutang siapa-siapa? Kalau hutang duit saya nak bayar. Kalau ada yang nak kena qisas, saya nak qisas. Nabi kata, qisas ni balas. Semua sahabat diam. Yalah, dah Nabi pun dah kurui dah. Semua sahabat dah. Tiba-tiba Sawab angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Semua sahabat terkejut. Mereka pakat dia cakap, kalau hang pun padalah ni Nabi, kau takkan tak boleh nak halai. Tak. Ni urusan aku dengan Nabi. Nabi pun jawab, sabar, ni urusan saya dengan dia. Bagi kami selesai. Okey, Sawab nak apa? Dia kata, Nabi biasa cucuk saya. Hak tadi sini. Itulah. Nabi biasa buat kat saya. Dia simpan. Hak ni perang tahun kedua. Hak Nabi wafat 63. Hak ni baru tahun umur 55. Nabi tolak dia tu umur 55. Dia simpan sampai 63. Dia kata Nabi tolak pokok saya. Ambil anak panah bagi kat dia. Sayyidina Umar tu ambil tu bagi tu, kalau tak rasa kira ambil yang geram dengan lagu tu. Bila dapat kat dia tu, dia kata, tapi masa Nabi buat kat saya, baju saya tengah selak, baju saya terbuka. Dia nak perang kan. So Nabi pun kena buka baju. So Nabi buka baju Nabi. Nabi buka saja baju Nabi. Masa tu yang semua orang nampak badan Nabi. Nabi buka, dia tak turun dah. Dia lari pergi, dia peluk Nabi, dia letak pipi dia kat badan Nabi. Dia cium Nabi punya bahagian depan ni, dia cium, dia letak pipi dia peluk Nabi. Apa kata dia? Dia kata, kalau Nabi wafat, confirm Nabi masuk syurga paling tinggi. Aku belum tentu pergi mana-mana. Aku nak make sure last day aku dengan Nabi, pipi aku kena dengan kulit Nabi. Pasti syurga jaminan aku. Macam tu level sayang sahabat dengan Nabi. Soalan saya, ni siapa dia? Hak ni orang kampung kita ke? Orang kampung apa? Perang Badar dia tu ada. Makna iman dia tu dah level gila lah. Pun nak berpisah dengan Nabi tu, ya Allah. Lagu tu dia peluk, dia letak lagu tu. Lepas tu Nabi pegang dia, Nabi peluk dia macam tu. Nabi cakap kat semua orang, apa nak tengok ada orang syurga? Inilah orang syurga, Nabi siapa? Allah boleh asal dia ada dalam perang. Jadi perang pun berlangsung.